Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat mi goreng basah. Sangat sedap, sangat mudah. Korang sendiri boleh buat kat rumah. Jom kita start. Okay, first kita tumbuk 3 ulas bawang putih dengan setengah biji bawang merah. Kemudian kita tumiskan kejap, and then kita tambahkan 1 sudu cili bo. Kemudian kita masukkan sotong dan juga fish cake, and then 2 sudu sos tomato, 1 sudu sos tiram dan juga 3 sudu kicap manis. Okay, kemudian tambahkan 1 cawan air, bagi dia mendidih kejap, and then kita tambahkan gula dan juga garam secukupnya. Kemudian kita tambahkan 1 sudu air tepung jagung dan juga setengah bungkus mi kuning. Air sekali tambahkan sayur favourite korang. Okay, kacau jap, tapi jangan lama sangat sebab kita tak nak mi tu kembang. Alright, mi goreng basah dah siap, sedia untuk dihidang. Bersepah sikit cara tuang tu, tapi okey lah, asal boleh makan. Okay, bye.